Assalamualaikum dan hai semua. Selamat datang ke M Sekar EduTV Channel. La vida es un carrusel, Bersama saya Hana Arisa. Hari ini saya berada di Dewasara Gembelang SKR sempena Majlis Lambaian Kasih Sanjungan Budi. Korang nak tahu tak? Bukan seorang dan juga bukan dua orang. Tapi kita meraihkan 5 orang guru sekaligus. Nak tahu siapa guru yang saya maksudkan? Jom saksikan detik kenangan ini bersama-sama.
cikgu? Selamat tengah hari. Kenangan paling manis cikgu sepanjang berkhidmat di sekolah ini? Kenangan paling manis cikgu sepanjang cikgu berkhidmat di sekolah ni adalah bekerjasama dengan lelaki maupun perempuan serta anak-anak murid cikgu yang sangat disayangi, yang mendengar kata cikgu bila cikgu minta bantuan, anak murid sedia membantu. Yang paling cikgu rasa manis sekali bila kamu semua sayang cikgu. Soalan kedua, pesanan ringkas cikgu untuk murid-murid di sini? Okey, pesanan cikgu untuk murid-murid kita kat sini, belajar elok-elok serta dengar kata cikgu di sekolah. Sebab kalau kamu tak dengar kata cikgu, kamu susah untuk berjaya. Baik, sekian saja daripada cikgu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, selamat tengah hari. Cikgu nak tanya soalan boleh? Boleh? Cikgu, boleh sebutkan satu perkara tentang sekolah ini yang cikgu akan rindu? Perkara yang cikgu akan rindu di sekolah ni. Betul? Soalannya, okey. Perkara yang cikgu akan rindu kat sekolah ni, sifat kekeluargaan di sekolah ni. Macam yang awak nampak, hubungan antara guru, murid dan juga ibu bapa di sekolah ni sangat akrab. Jadi itu yang cikgu akan rindu selama cikgu bertugas di sini. Soalan kedua, apakah pesanan ringkas cikgu untuk murid-murid di sini? Pesanan ringkas cikgu untuk murid-murid di sini. Okey. Cikgu nak semua murid daripada prasekolah sampai tahun 6 untuk menghormati guru-guru kat sini dan datang sekolah. Itu je. Terima kasih. Terima kasih, cikgu. Baik. Okey, Mister. Apakah satu perkara tentang sekolah ini yang cikgu akan rindu? Oh, sudah tentulah kepada semualah warga lah. Orang-orang dia, cikgu-cikgu, pentadbir, murid-murid lah terutamanya. Sebab hari-hari kita main sama-sama. Kita belajar bersama-sama. Betul tak semua? Apa lagi? Apakah pesanan Mister untuk murid-murid SKR? Pesanan Mister mudah sahaja. Marilah ke sekolah belajar. Belajar sampai pandai. Kita belajar sampai pandai. Okey. Boleh? Okay, terima kasih. Okey, terima kasih. Cikgu. Waalaikumsalam. Apakah suatu kenangan manis cikgu sepanjang berkhidmat di sekolah ini? Sekali lagi soalan. Apakah kenangan paling manis cikgu sepanjang berkhidmat Kenangan paling di manis. sekolah ini? Kenangan paling manis adalah bila dapat mengajar anak-anak di Aring ni. Okey, soalan kedua. Apakah pesanan cikgu untuk murid-murid di sini? Pesanan cikgu teruskan belajar dan jaga adab pada cikgu-cikgu yang lain. Terima kasih, cikgu. Bersama. Assalamualaikum, cikgu. Salam. Cikgu, nak tanya soalan boleh? Cikgu, apakah perasaan cikgu hari ini apabila diraikan dalam majlis ini? Okey, sebagai guru bimbingan kaunseling, cikgu rasa sangat sedihlah untuk meninggalkan anak-anak murid cikgu. Sebab cikgu rasa cikgu sangat menyayangi diorang dan diorang banyak membantu cikgu. Soalan kedua, apakah pesanan ringkas cikgu untuk murid-murid di sini? Okey, untuk murid-murid Sekar, cikgu harap dapat belajar bersungguh-sungguh menjadi murid yang sangat memberi manfaat kepada ibu bapa sekolah dan agama. Semoga cemerlang, cikgu harap suatu hari nanti kita akan jumpa balik. Terima kasih, cikgu. Sama. Kerana dia tahu kan siapa guru-guru yang saya maksudkan. Jadi, saya ucapkan selamat maju jaya di sekolah baru. Sekian daripada saya. Jumpa lagi dalam liputan yang akan datang. Bye.